أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت. Wah, sedapnya. Alhamdulillah. Apa maksud dia? Alamak, sebenarnya saya pun tak pasti apa maksudnya. Assalamualaikum anak-anak cucu Pak Su sekalian. Kita hari-hari boleh baca Al-Quran kan? Tapi pernah tak kita terfikir, macam mana kalau kita baca Quran tapi kita tak faham langsung apa yang kita baca? Kami kat KDMRS sekarang ni ada satu misi penting. Bukan sekadar bantuan makanan, tapi kita nak bantu saudara mu'alaf kita faham Al-Quran. Inilah realiti saudara mu'alaf kita di pendalaman Sabah. Mereka boleh mengaji, tapi mereka tak faham isi Al-Quran. Bukan sebab mereka tak nak belajar, tapi sebab kekangan bahasa. Sebab tu kita bawakan usaha terjemahan Al-Quran bahasa dusun, supaya mereka bukan sekadar baca, tapi faham dan boleh amal. Sekarang ini kita sedang usahakan 50,000 naskah untuk sampai kepada mereka. Bayangkan satu naskah anda sumbangkan jadi asbab untuk keluarga semua faham Al-Quran. Bukan sehari, tapi sepanjang hidup. Jom kita sama-sama hadiahkan Al-Quran untuk mereka. Macam mana? Kita dah sediakan link di bawah.